mewakili ahli rombongan mohon ampun dan maaf sekiranya ada di antara kami dan ahli-ahli keluarga kami telah melakukan kesilapan sama ada besar ataupun kecil, sama ada sengaja atau tak sengaja. Dan kami sertakan dengan ucapan selamat Hari Raya. Dan akhirnya kami memohon Cik Mat dan keluarga menghalalkan sekiranya kami termakan, terminum, terambil dan sebagainya sebahagian daripada Cik Mat. Jadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai mengucapkan terima kasih serta bapa mertua saya kerana tuan dan anak-anak datang dan kita berdapat berjemaah bersama-sama. Dan saya harapkan apa yang makan dan minum dan apa salah silap saya maafkan semua. Dan saya ucapkan selamat Hari Raya dan jemputlah apa yang ada tu makan. Terima kasih. Banyak